Tahniah dan selamat datang ke Kolej Matrikulasi Melaka, sebuah institusi pendidikan pra-universiti yang terletak di Londang, Masjid Tanah Melaka. Berdiri megah di atas kawasan seluas 85 ekar, Kolej Matrikulasi Melaka merupakan kolej matrikulasi pertama yang dibangunkan di Malaysia dan telah melahirkan ribuan graduan cemerlang sejak pengambilan pertama pada sesi 1999-2000. Berteraskan visi sebagai penjana unggul pelajar Bumiputera berkualiti ke institusi pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi dan profesional, KMM komited membangunkan potensi pelajar Bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan pra-universiti yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang cemerlang. Kolej Matrikulasi Melaka diterajui oleh pengarah Encik Muhammad Azli bin Abdul Latif bersama timbalan pengarah Puan Nur Aini binti Muhammad. Pengurusan kolej turut diperkukuhkan oleh 4 ketua jabatan utama, iaitu Ketua Jabatan Sains, Ketua Jabatan Matematik, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial serta Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar. Selain itu, pengurusan kolej juga disokong oleh penolong-penolong pengarah yang terdiri daripada 2 orang pegawai hal ehwal pelajar dan 2 orang pegawai peperiksaan. Unit Psikologi dan Kaunseling KMM terdiri daripada seorang ketua unit dan 3 orang kaunselor pendidikan. Setiap bidang pengajian di Kolej Matrikulasi Melaka dipimpin oleh ketua unit yang berpengalaman dalam memastikan kecemerlangan akademik pelajar. Seramai 12 orang ketua unit yang bertanggungjawab menyelaras pengajaran, pembelajaran serta pembangunan akademik pelajar sepanjang tempoh pengajian di KMM. Kejayaan KMM disokong oleh tenaga akademik yang berpengalaman dan berkelayakan tinggi. Seramai 188 orang pensyarah berkhidmat dalam pelbagai bidang pengajian. Ramai dalam kalangan mereka merupakan pakar bidang khusus atau Subject Matter Expert SME, pensyarah cemerlang dan penerima skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi. Selain itu, seramai 76 orang anggota kumpulan pelaksana AKP turut berperanan memastikan urusan pentadbiran, kebajikan pelajar serta operasi kolej dilaksanakan dengan lancar, cekap dan sistematik. Kolej Matrikulasi Melaka sentiasa menitik beratkan budaya kualiti dan kecemerlangan. KMM telah menerima pensijilan MSISO 9001 sejak tahun 2006 dan berjaya memperoleh pensijilan semula MSISO 9001 2015 pada tahun 2024. Kecemerlangan KMM bukan sahaja terserlah melalui pencapaian akademik, malah turut diiktiraf menerusi pelbagai anugerah dan pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Pencapaian ini membuktikan komitmen kolej dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan berfokuskan pelanggan. KMM menawarkan 2 sistem pengajian utama, iaitu Sistem 2 Semester atau SDS bagi jurusan Sains dan Perakaunan serta Sistem 4 Semester atau SES bagi jurusan Sains. Sepanjang sesi pengajian, pelajar akan mengikuti jadual akademik yang tersusun, merangkumi kuliah, tutorial, minggu ulang kaji dan peperiksaan semester yang dijadualkan sehingga April 2027. Sebagai persediaan ke institusi pengajian tinggi, pelajar juga akan menduduki Malaysian University English Test atau MUET pada Oktober 2026. Program matrikulasi menawarkan peluang pendidikan berkualiti dengan kos yang amat berpatutan. Yuran pendaftaran bagi jurusan sains ialah RM499, manakala jurusan perakaunan RM446.
Bagi pelajar yang layak, bantuan sara hidup pelajar sebanyak RM250 sebulan disediakan bagi membantu meringankan beban kewangan keluarga. Selain itu, semua pelajar turut dilindungi oleh skim insurans sepanjang tempoh pengajian, dengan kos pelindungan telah termasuk dalam yuran pendaftaran. Bagi keperluan kesihatan, pihak kolej menyediakan kemudahan pengangkutan ke klinik atau hospital berdekatan bagi pelajar yang memerlukan rawatan. Waris juga dibenarkan melawat pelajar dengan kebenaran pihak pengurusan mengikut peraturan yang ditetapkan. Pelajar boleh pulang bermalam pada hujung minggu sekiranya tidak terlibat dengan aktiviti atau program rasmi kolej. Keselamatan pelajar sentiasa menjadi keutamaan. Setiap urusan keluar dan masuk kolej direkodkan melalui sistem imbasan di Balai Pengawal bagi memastikan keselamatan diri dan harta benda sentiasa terpelihara. Dalam usaha memastikan kejayaan pelajar, waris memainkan peranan penting dengan sentiasa berhubung, mengikuti perkembangan akademik serta memberikan sokongan moral yang berterusan kepada anak-anak sepanjang mereka berada di KMM. Bagi memudahkan urusan penghantaran barangan, KMM menyediakan pusat parcel yang terletak bersebelahan Dewan Utama. Berikut merupakan prosedur tuntutan bungkusan atau parcel pelajar. Langkah yang pertama, sebelum penghantaran bungkusan. Langkah yang kedua, selepas bungkusan dihantar. Langkah yang ketiga, setelah bungkusan sampai. Langkah yang keempat, semakan status melalui laman sesawang. Dan langkah yang terakhir, pengambilan parcel. Prosedur tuntutan bungkusan atau parcel pelajar boleh didapati dengan mengimbas kod QR berikut. Selain itu, kemudahan tempahan tiket bas turut disediakan bagi memudahkan pergerakan pelajar pulang ke destinasi yang diperlukan. KMM dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang menyokong proses pembelajaran dan pembangunan sasiah pelajar. Blok pentadbiran menempatkan pejabat pentadbiran, pusat perkhidmatan pelajar, unit-unit akademik serta Dewan Utama yang menjadi pusat pelaksanaan pelbagai aktiviti rasmi kolej. Pejabat pentadbiran merupakan pusat pengurusan utama kolej yang mengendalikan urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia serta penyelarasan operasi harian bagi memastikan pengurusan kolej berjalan dengan cekap dan berkesan. Pusat Perkhidmatan Pelajar pula berfungsi sebagai pusat sehenti yang menyediakan pelbagai perkhidmatan berkaitan kebajikan, hal ehwal pelajar, kaunseling, dokumentasi serta urusan akademik bagi memenuhi keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Unit-unit akademik merupakan tunjang utama kecemerlangan pendidikan di KMM. Unit ini dipimpin oleh barisan pensyarah berpengalaman yang komited dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berkesan serta berkualiti. Blok akademik pula merangkumi 6 dewan kuliah, kompleks makmal sains yang menempatkan 30 buah makmal serta pusat sumber. Pusat Sumber KMM menyediakan kemudahan perpustakaan, 7 makmal komputer, 7 makmal bahasa dan bilik cybernet
yang menyokong keperluan akademik pelajar. Terdapat 4 blok tutorial di KMM, iaitu blok tutorial 1, blok tutorial 2, bangunan seberguna A dan bangunan seberguna B. Sebahagian blok tutorial turut dilengkapi kemudahan kelas pintar bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Surau Ibadur Rahman merupakan pusat ibadah utama warga Kolej Matrikulasi Melaka yang menyediakan suasana yang selesa dan kondusif untuk pelaksanaan aktiviti kerohanian. Selain digunakan untuk solat berjemaah dan program keagamaan, surau ini turut diberi kebenaran untuk melaksanakan solat Jumaat, sekaligus memudahkan pelajar dan warga kolej menunaikan tuntutan ibadah tanpa perlu keluar dari kolej. Pelajar ditempatkan di blok kediaman yang kondusif mengikut kluster yang telah ditetapkan, iaitu kluster A, kluster B dan kluster C. Bagi memastikan keseimbangan antara akademik dan kesejahteraan diri, pelbagai kemudahan riadah disediakan, termasuk outdoor gymnasium, golf driving range serta pelbagai gelanggang dan padang sukan. Bagi memenuhi keperluan harian pelajar, KMM dilengkapi dengan 3 kafeteria dan sebuah kedai serbaneka wahsiswa. Kemudahan yang mudah diakses ini memastikan keselesaan dan kebajikan pelajar sepanjang berada di kolej. Segala keperluan harian pelajar boleh diperoleh di pusat pelajar wahsiswa yang menempatkan kedai serbaneka dan perkhidmatan percetakan. Bagi memenuhi keperluan mobiliti pelajar, kolej menyediakan kemudahan pengangkutan yang terdiri daripada sebuah van, sebuah bas coaster dan 3 buah bas panjang. Sebagai pelajar program matrikulasi, semua warga pelajar tertakluk kepada Akta 174 dan Akta Institusi-Institusi Pelajaran 1976. Pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan adalah penting bagi memastikan suasana pembelajaran yang harmoni, selamat dan kondusif. Pembelajaran di KMM dilaksanakan melalui kuliah, tutorial dan amali. Pelbagai program kecemerlangan akademik seperti konsultasi akademik, mentor akademik, kumpulan belajar dan kuliah terbuka turut dilaksanakan bagi membantu pelajar mencapai prestasi terbaik. Selain itu, program kecemerlangan mentor-menti turut dijalankan bagi membimbing dan membangunkan potensi menti secara menyeluruh ke arah kecemerlangan akademik, sahsiah dan kokurikulum. Di samping kecemerlangan akademik, pelajar KMM turut aktif dalam pelbagai program kepimpinan, kokurikulum, inovasi dan STEM. Antara aktiviti yang disertai pelajar adalah Karnival Mathscom, Karnival Istimewa, MBI Karnival, Program Derma Darah, Pilihan Raya Jawatankuasa Perwakilan Pelajar JPP KMM dan Karnival Kokurikulum Matrikulasi KAKOM. Pencapaian yang diperoleh membuktikan bahawa pelajar KMM bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah turut menyerlah dalam pelbagai bidang di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya adalah pasukan Brainiacs memenangi naib johan acara Idea Novathon sempena Malaysia Techlimpics 2025 peringkat akhir kebangsaan. Seterusnya, pasukan ini dijemput menyertai program di Annual Cambodia STEM Festival 2026.
Wakil pelajar KMM turut mendapat tempat pertama kategori inovasi drone dan pingat perak dan gangsa kategori kuis drone dalam Dronatrix Anjuran Bahagian Matrikulasi dan Kolej Matrikulasi Sarawak. Selain itu, wakil pelajar KMM turut memenangi 3 gol, 5 silver dan 1 bronze dalam Karnival STEM Matrikulasi Maskar 2025 Anjuran Kolej Matrikulasi Kedah dan Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Kecemerlangan ini turut disokong oleh pensyarah yang aktif dalam penyelidikan, pembangunan dan inovasi melalui jaringan kerjasama strategik bersama universiti, agensi kerajaan dan institusi antarabangsa. Usaha ini membuka lebih banyak peluang kepada pelajar dan pensyarah untuk mengembangkan potensi di peringkat global. Program matrikulasi merupakan antara laluan terbaik ke institusi pengajian tinggi. Sijil matrikulasi membolehkan pelajar memohon pelbagai program sarjana muda di universiti awam dan swasta melalui UPU, serta membuka peluang pelajar melanjutkan pengajian ke universiti terkemuka di luar negara. Di samping itu, pemegang sijil matrikulasi juga layak memohon pelbagai skim perkhidmatan awam yang ditawarkan oleh kerajaan mengikut syarat dan kelayakan yang ditetapkan. Karnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Melaka memberi pendedahan kepada pelajar tentang peluang pendidikan tinggi dan kerjaya masa hadapan melalui taklimat, pameran dan perkongsian daripada pelbagai institusi. Pelajar memperoleh maklumat yang berguna untuk merancang laluan akademik dan kerjaya dengan lebih yakin. Program ini menjadi platform penting dalam membantu pelajar membina masa depan yang cemerlang. Saya Muhammad Mohsin bin Ja'amat, alumni KMM 1999-2000, sekarang bertugas sebagai Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar di Kolej Matrikulasi Sarawak. Saya Masitah Hayati binti Mat Isa, alumni Kolej Matrikulasi Melaka 99-2000, sekarang bertugas sebagai pensyarah kanan di Institut Aminuddin Baki, Cawangan, Sarawak. Assalamualaikum, hai, saya Izian binti Izzuddin, alumni Kolej Matrikulasi Melaka 2004-2005 dan sekarang bekerja sebagai seorang site engineer di Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam dari bumi Perth, Western Australia. Saya Muhammad Fidaus bin Ghazali, merupakan alumni Kolej Matrikulasi Melaka tahun 2005-2006. Kini saya sedang berkhidmat sebagai guru di Kementerian Pendidikan Malaysia dan sedang melanjutkan pengajian di peringkat kedoktoran pendidikan di The University of Western Australia di bawah tajaan penuh Hadiah Latihan Persekutuan Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya sentiasa melihat pengalaman di Kolej Matrikulasi Melaka sebagai antara titik permulaan penting dalam perjalanan pendidikan dan kerjaya saya hingga ke tahap pada hari ini. Tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar baharu yang diterima masuk ke Kolej Matrikulasi Melaka. Manfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Kehidupan di matrikulasi bukan sahaja tentang akademik, tapi juga ruang untuk membina disiplin, ketahanan diri, kematangan dan keyakinan untuk mengejar cita-cita. Kepada para ibu bapa dan penjaga, saya ingin meyakinkan bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada dalam jagaan, bimbingan dan didikan barisan guru-guru yang sangat berpengalaman, berdedikasi dan komited terhadap kejayaan pelajar. Tahniah sekali lagi saya ucapkan atas kejayaan adik-adik melangkah ke Kolej Matrikulasi Melaka. Semoga ini menjadi permulaan kepada perjalanan yang penuh kejayaan dan keberkatan. Selamat datang saya ucapkan kepada keluarga besar Kolej Matrikulasi Melaka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar baru Kolej Matrikulasi Melaka bagi tahun 2006 dan 2027. Nama saya Fitri Aziz bin Johani dan saya merupakan alumni KMM bagi tahun 2006. Kini saya bertugas sebagai Audit Manager di Grup Insurans dan Takaful Maybank Group Audit. Kepada adik-adik pelajar baru, selamat datang ke bumi KMM. Manfaatkan peluang ini sebaik mungkin kerana ini adalah langkah besar dalam kerjaya dan masa depan anda.
Kepada ibu bapa, percayalah bahawa anak-anak tuan-puan berada di platform yang tepat untuk menjadi modal insan yang cemerlang. Sekali lagi, selamat maju jaya dan syabas. Hai, saya Dr. Navin. Saya alumni Kolej Matrikulasi Melaka tahun 2013-2014. Sekarang saya bertugas sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kecemasan di Hospital UKM dan juga sedang melanjutkan Masters Latihan Kepakaran dalam Perubatan Kecemasan. KMM di hatiku. Bye. Salam sejahtera kepada semua warga KMM. Nama saya Rachel Chia Sing Ying dan saya merupakan alumni Kolej Matrikulasi Melaka sesi 2019-2020. Selepas menamatkan pengajian di KMM, saya melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia di Universiti Sains Malaysia dan kini sedang menyambung pengajian di peringkat pasca siswaza sebagai pelajar ijazah sarjana dual, which also known as a dual master degree student di Universiti Malaya dan Tsinghua University. Terima kasih kepada KMM kerana telah memberikan saya asas akademik yang kukuh serta banyak pengalaman berharga yang membantu saya mencapai kejayaan pada hari ini. Semoga para pelajar KMM terus berusaha bersungguh-sungguh dan mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua pelajar baharu KMM. Kejayaan para alumni dalam pelbagai bidang profesional seperti pendidikan, perubatan, kejuruteraan, kewangan dan sektor awam menjadi bukti bahawa matrikulasi merupakan salah satu platform terbaik untuk membina masa depan yang gemilang. Mereka adalah inspirasi kepada generasi baharu yang bakal meneruskan legasi kecemerlangan Kolej Matrikulasi Melaka. Kejayaan anak-anak merupakan hasil sinergi yang kukuh antara pelajar, waris dan pihak kolej. Sokongan, dorongan dan perhatian berterusan daripada waris amat penting dalam membantu mereka menyesuaikan diri serta mencapai kecemerlangan sepanjang berada di KMM. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Kolej Matrikulasi Melaka dan sertai saluran Telegram info rasmi pelajar KMM. Kolej Matrikulasi Melaka, Karisma Maju Mulia, bersama meneraju kejayaan masa depan, KMM di hatiku.